Yang berusaha, Tuan Zainal Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, mewakili Menteri Pendidikan Wabi Falina Sigidik. Thank you, Tuan Zainal, for being here. He's been a huge support of the work of Pemimpin through the prize, through the Ladak Plus application from the beginning. Yang berbahagia, Datuk Kathleen Chu, Pengarah Program Yayasan YTL, dan juga orang kuat di Pemimpin yang menubuhkan Pemimpin itu sendiri from the beginning. Yang berusaha, Puan Siti Kamariah binti Ahmad Subki, pemenang amanah dan pengarah urusan Yayasan Hasanah. They have been a huge part of our work, daripada program di sekolah orang asli ke program pemulihan dan juga semestinya Malaysia Teacher Prize. Thank you, Puan Siti. Yang berusaha, Encik Lim Beng Chun, pemegang amanah Yayasan ICM Libra, and a friend to myself and also everybody as the leadership in Pemimpin as well. Yang berusaha, Encik Muhammad Khalid Muhammad Latif, Ketua Pengarah Unit Pantau Madani, Jabatan Perdana Menteri. Thank you, sir, for being here. Profesor Dr. Samsul Naha, Pro-Naib Chancellor, Operasi Akademik Inti International University and Colleges. Puan Sri Maimun, Pengarah Board of Directors Pemimpin, dan juga orang yang kuat menasihat bukan sahaja tim di Pemimpin tetapi juga antara finalis kita. Puan Sri Maimun lah orang kuat di belakang mereka. Datuk Sumin, Board of Directors, Board of Trustee of YTL Group, thank you for being here. Datuk Setlina, Puan Nelly and everybody, pengarah-pengarah dan juga Wakil Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, cikgu-cikgu semua, hadirin yang dihormati. Terima kasih semua kerana hadir pada hari ini. Ladies and gentlemen, everything begins with a dream. And here at the Malaysia Teacher Prize, we believe in dreams. Bagi pihak Pemimpin, saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih kerana dapat bersama anda untuk tahun keempat Malaysia Teacher Prize dan juga edisi kedua Malaysia Teacher Prize Summit. Majlis anugerah penuh gilang gemilang ini khas untuk menyambut guru-guru yang telah melakukan yang terbaik. Tak kiralah dari sekolah pedalaman, sekolah luar bandar, sekolah urban dan sebagainya. Mereka telah melakukan yang terbaik hari demi hari untuk anak murid mereka. Beri tepukan untuk semua guru-guru dan dewan di hari ini. 2-3 hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang jumpa saya dan bertanya. Mereka kata tahniah kerana Malaysia Teacher Prize, brought in great speakers dan sebagainya. Tapi ramai juga yang tanyalah. Dia kata, Sam, ini kerja luar biasa ataupun ini kerja orang gila. Kita awak membawa, tim Pemimpin membawa lebih 80 orang speaker daripada dalam dan juga luar negara. Kita ada lebih ataupun hampir 1,000 orang hadirin pada hari ini. Lebih 35 sesi panel dan majlis anugerah. So semalam saya biasanya tak boleh tidur, semalam lagi lah saya tak boleh tidur. Nervous untuk hari ini, nervous untuk mengumumkan pemenang dan sebagainya. Saya pun terfikir, betul ke kerja ini terlalu besar ataupun terlalu ambitious untuk kami? Tetapi saya tahu untuk setiap guru yang berada di sini, tiada erti kerja terlalu besar atau terlalu ambitious untuk mereka lakukan demi anak murid mereka. Siapa akan terfikir untuk membina Malay Gamelan Digital App? Siapa yang akan terfikir? Orang itu adalah individu seperti Cikgu Zulazri contohnya. Siapa yang beliau sendiri struggle untuk bercakap bahasa Melayu, tetapi menggunakan kelemahan ini untuk memartabatkan bahasa Melayu sehingga dapat meningkatkan prestasi lulus daripada 29% ke 77%. Hanya seorang cikgu yang bernama Cikgu Ching Yun Ming. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa jiwa pendidik masih kuat dalam diri saya untuk terus melakukan kerja-kerja yang dianggap ambitious ataupun gila. Dan untuk terus bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara kita bersama-sama.
Bagi pihak kami di Pemimpin, sidang kemuncak dan juga majlis anugerah ini meraihkan kuasa transformatif apabila kita semua bergabung tenaga, masa dan juga idea secara kolektif untuk memimpin sebagai komuniti yang besar demi masa depan negara. Bagi saya, sistem pendidikan negara kita ada banyak potensial. Ya. Kerana lihat sekeliling anda. Look at the walls around you. Look at the people next to you. Semua guru-guru yang hebat. Semua individu di sini adalah guru-guru yang hebat. Tetapi kadang-kadang kita kerja dalam isolation. Dan kita tahu sebenarnya perubahan yang besar datang apabila kita semua bergerak dengan satu shared purpose. Malaysia Teacher Prize ini dibina atas kuasa kolektif. Dan hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua yang telah membina kolektif ini. Kepada para penaja, YTL Foundation, Datuk Kathleen, Datuk Sumin, Yayasan Asana, Puan Siti Kamaria, Yayasan ICM Libra, Beng Chun, Datuk Kalimullah. Thank you kerana bersama kami dari tahun pertama dan terus menyokong usaha murni ini. Terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Dan semua bahagian yang terlibat. JPN, PPD, pada semua yang berusaha bersama kami untuk sidang ini. Dari segi judging, dari segi pemilihan peserta, semua datang bersama. Thank you to my wonderful team at Pemimpin. My wonderful team. Saya rasa kalau anda lihat skala program kita lakukan ni mungkin akan ingat kita ada 100 orang kot dekat Pemimpin ya, tapi kita semua hanya ada 20 orang sahaja. Each and every one of the individuals in Pemimpin has a very strong purpose. We believe in the work that we do. I would like to mention Tian Sing, Kelly, Constance, Shamina, Faris, Omar, Jiha, Tiko, Sharon, Hazwani, Jamie, Shas, Isabel, Shafika, Kai, Ain, and Didi. Each and every one of them brought all of this together. Saya harap saya tak lupa sesiapa. Saya rasa saya tak lupa. Tapi thank you kerana for everything that you have put in this. Segala penat lelah, tak tidur malam, stres dengan Sam dan sebagainya untuk memastikan kita beri yang terbaik untuk guru-guru kita. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk meraihkan bukan saja finalis 2025, tapi semua finalis. Maybe kita boleh persilakan finalis 2022 untuk bangun. Ataupun lambai tangan, bangun. Terima kasih finalis 2023. Silakan bangun, jangan duduk. Finalis 2024, boleh wave your hands. Dan juga finalis Malaysia Teacher Prize 2025, dipersilakan. Thank you, Cikgu. You're all amazing and I'm always inspired and in awe by the works that you do and always driven. You are the ones that give us the energy in our work. Akhir sekali, kepada semua guru yang datang daripada jauh, daripada Labuan, daripada Sarawak, daripada Perlis, daripada Pahang, datang sendiri, berjumpa dengan kami dan beritahu that they are so happy to be here. Terima kasih. Okey cikgu, akhir sekali saya susun 10 jari untuk memohon maaf atas segala salah silap, kekurangan sepanjang program ini. Kami di Pemimpin, saya sendiri akan terus cuba untuk memperbaiki apa yang kami lakukan untuk bersama-sama dengan anda semua guru-guru untuk membangunkan Malaysia yang lebih baik demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Thank you.